Saya kagumlah dengan calon-calon kita ni kan. Walaupun kita dengan serba kekurangan, serba kesuntukan masa dan sebagainya, tetapi kita semua menggembeling tenaga masa kita. Ada muka penat, muka kadang-kadang yalah tak terurus. Ada orang komen itu kan dalam live saya, dia kata, Iswardi, ucapan you bagus, tapi pakaian you tak terurus, dia kata. Saya nak bagi tahulah, kadang-kadang kami tak sempat mandi, tuan-tuan. Ni betul cerita, betul calon Kadang kita tak sempat mandi, jalan sana jalan sini, buat program, datang sini terus berucap. Sorry lah kalau rupa kami orang Sarawak kata tak semenggah, kita kan. Jadi saya nak cerita pendek je tuan-tuan tentang kempen-kempen parti politik yang besar-besar ni lah kan. Bersama ni tak besar, dia baru, dia tak besar. Tadi saya dengar Barisan Nasional kata, kalau tidak kerana kami, Madani Kerajaan Pakatan Harapan tidak akan jadi kerajaan. Barisan Nasional kata. Barisan Pakatan Harapan pun kata, kalau tidak kerana kami, Barisan Nasional pun tak jadi kerajaan. Sini kata macam tu, yang ini pun kata macam tu. Bak kata pepatah moden orang Melayu, gajah sama gajah bergaduh, apa sambungan dia? Pelanduk di tengah, kancil di tengah makan popcorn. Sebab apa tuan-tuan? Kita tengok, ni dok kata orang ni dok kata orang ni dok kata orang ni. Sekarang ini persoalan dia adalah rakyat sedang tanya dan sedang bertanya-tanya. Kamu bergaduh ni, yang lapar aku, yang susah aku, yang tak cukup pendapatan aku, anak-anak aku nak membesar, kerjanya bagaimana, rumahnya bagaimana. Kami ini menempuh jam yang 20-30 minit perjalanan jadi 1 jam, 1 jam setengah ni bagaimana? Kamu duk sibuk, kalau tidak kerana aku, kamu tak jadi kerajaan. Kalau tidak kerana aku, kamu tak jadi Perdana Menteri. Tak kisahlah kamu jadi apa sekalipun, gaji kamu berpuluh ribu, beratus ribu. Ada driver, saya tahu, saya turun kat sini kat Johor, ada escort. Tahu escort Ada kereta polis mengiringi. Yang itu kami di bawah ni bagaimana? Cakaplah soal kami, soal septic tank, memang bunyi macam alah bersama ni. Soal septic tank, soal rumah tak dapat geran, soal jam, soal pekerjaan anak-anak Johor banyak lari ke Singapura, pergi KL sebab Johor tak cukup pendapatan. Ada seorang kawan tadi, dia cerita dia pergi ke satu kedai kopi Cina, dia tanya makcik seorang je, hari Minggu tak bawa family ke? Anak saya kat Singapura. Kenapa kat Singapura? Sebab dia tak balik. Sebab apa tak balik? Dia kerja sana, duduk sana, dia kata nak balik jam. Kesian makcik kesian. Tapi dia kata, kenapa dia kerja Singapura? Gaji lebih besar, times 3. Tapi dia kata tak apalah mak, saya selalu kirim duit balik kampung, saya selalu kirim duit. Dia kata, makcik tu kata, saya tak kisah pasal duit, I just wish my son is here with me this Sunday. Tuan-tuan, hati seorang ibu, hati seorang ayah itu dia nyak sebenarnya. Tapi sebagai anak, bukan kita tak nak. Bukan kita tak nak menemani mak ayah kita, betul Tapi dalam masa yang sama, kita pun kena berjuang untuk kita dan keluarga kita. Dan bila negeri kita tidak menyediakan peluang itu, jadi di mana tempat kita nak mencari rezeki kita, melainkan kita kena keluar. Sama juga dengan orang Sabah Sarawak. Saya tahu di Permas ada 3% pengundi Sabah Sarawak. Dia datang daripada Sarawak, terbang, mencuba nasib di Singapura, akhirnya bermastautin di Johor. Saya jumpa tahun 98 dah ada sini. Iban, kebanyakannya Iban lah, di Pasar Borneo kita pergi tu. Saya tanya, ramai dah pindah, dah bercucu dah bercicit. Jadi ni saya appeal lah kepada orang Sarawak terutama. Saya cakap bahasa Sarawak sikit Yang tadi tu cakap bahasa India dengan Cina kan. So saya cakap bahasa Sarawak sikit. Kepada orang Sarawak yang ada di Johor tu lah kita orang mungkin dah ada pindah di situ, dah jadi warga negara di situ. Tetapi kami tahu kita sebenarnya lari daripada grassroots, daripada kita pun budaya kita. Tapi walaupun di sini kita pergi, kita kena ingat sikit perkara. Sebagai orang yang minoriti, sebagai orang yang berpegerian kita ada, orang yang jauh, kita perlu wakil yang dapat menyuarakan pendapat kita, yang orang yang dapat mewakili kita. Dan saya percaya parti bersama tu lah yang dapat membawa suara kita.
Yalah tuan-tuan, itulah dia daripada saya sedikit. Saya kata saya harap turun mengundi pada 11 bulan. Tak habis lagi, finale hari Jumaat nanti siapa yang ada di online nanti boleh turun pada hari Jumaat, bantu kita insya-Allah. Dan juga yang sukarelawan, tolong bantu kita. Saya kata macam ni lah tuan-tuan, politik dinosaur ni, saya tutup dengan satu cerita, satu pengalaman saya lah. Tahun ni, awal tahun ni atau hujung tahun lepas, ada satu university kontak saya. Dia kata, Encik Suardi, kami berminat nak minta Encik Suardi punya pendapat untuk akta pendanaan politik. Saya kata, untuk apa? Yalah, your opinion, macam mana kita nak suggest kepada kerajaan, macam mana nak buat akta pendanaan politik. So, you one of our subject matter expert lah, dia kata. Bukanlah subject matter expert, opinion lah. Saya kata, ni dah tahun 2020, masuk 2026. Takkan sekarang baru buat kajian akta pendanaan politik? Kajian Kalau sekarang mengkaji, bila nak laksana? Sepatutnya kajian itu dibuat the moment diangkat sumpah. Masih. So saya rasa it's about time. Dan fahamlah kenapa kami berlayar dan membina kapal baru. Kerana kami percaya kapal lama akhirnya hanya menunggang sistem yang lama. Business as usual, dia tak nak berubah because dia orang dah selesa. Dah selesa di situ. Tuan-tuan, dengan bersama kita berubah, dengan bersama kita berintegriti. Ayo bersama